Isu tahlil arwah. Ana teliti kepada kitab-kitab Jawi. Kitab-kitab yang muktabar dalam kitab Jawi kita ni. Kitab Bughyatul Tulab ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani, tuan punya kitab Muniyatul Musalli. Di dalam kitab Kashful Litham, di dalam kitab Al-Banjari itu Sabil Al-Muhtadi. Semua kitab-kitab Jawi mengatakan di antara perkara bid'ah yang dibenci pada syarak, bid'ah qabihah yang dibenci oleh syarak, iaitulah wahsyah, iaitu mengumpul orang ramai selepas berlaku kematian. Dalam kitab Jawi, saya mula-mula baca kitab Jawi, saya kata siapa dia lah kena ke kitab Jawi ni, macam mana dia boleh masuk cerita ni dalam ni. Tengok kitab lain pun sama, tengok naskah yang cetak tahun 50-an dulu pun sama, mana bukan ada penyelewengan. Tetapi bila balik kepada realiti masyarakat, tak ada siapa berani tak buat tahlil. Kalau tak buat, satu kampung mesti masa tak saya kepok tanah ayuh macam tanah batang pisang, marah selalu. Inilah yang saya kata, banyak perkara-perkara di dalam masyarakat kita perlu kepada murajaah, perlu kepada tilik balik amalan kita ni tepat ke tidak, apa yang ada dalam kitab-kitab yang muktabar di dalam kitab kita, dalam kitab fiqh sendiri. Balik tengok, kalau rasa payah nak baca kitab Jawi tak faham, tengok dalam blog Abu Anas Madani, cari hukum kenduri. Saya letak di situ, saya kata ini untuk perbincangan, bukan untuk berkelahi sama siapa. Kita bincang secara baik-baik. Kenapa dalam kitab kita kata macam ni? 2-3 kitab semua dia kata satu di antara bid'ah yang qabihah. Bahkan dalam kitab Al-Banjari, tak silap saya, di antara bid'ah yang dicela pada syarak, menseru, ini bahasa kitab Jawi ni, menserukan orang ramai untuk berkumpul selepas kematian. Dan bagi orang ramai itu juga menerima jemput. Orang yang menerima jemputan juga termasuk dalam jadi ini dipanggil realiti lah kepada soalan. Saya mengatakan sukar untuk saya nak kata mesti kena buat sebab orang buat, sebab dalam kitab kita sebut sedemikian. Tuan-tuan boleh ambil dalam blog Abu Anas Madani, cari. Saya dah rumikan hak Jawi itu jadi rumi, pasal orang panggil pina anak mata juga nak baca kitab Jawi pula Jawi klasik. Dah silap-silap ada orang sedang berjalan di atas bom. Bumi itu bawa mi jadi bom lah. Ada bom mana pula orang jalan atas bom, mati habis lah. Itu wallahu alam.